Okey, Viva ni masalah bila isi gas 2 hingga 3 bulan gas habis. Untuk Viva ni kita buka satu set. Kita buka one set untuk pressure test. Kita pressure test pun 300 PSI. Masuk dalam tong tapi tak ada bocor. Next, kita akan buka compressor test tengok ada bocor ke tak. Ni adalah prosesnya. Kita pressure test compressor. Dapati dia punya compressor bocor. Okay, yang compressor ni cantik lagi. Kita cuba repair, ganti dia punya seal compressor. Okey, dia punya kat situ dia punya seal pun ada hitam sikit, tapi yang problem dia yang punya sub tu dia dah makan dia tu. Kita cuba gosok balik je lah. Kalau gosok balik je lah. Sebab compressor dalam tu cantik, dia sistem dia tak hitam. Kecuali kalau dalam sistem dia hitam, biasa memang kena ganti compressor lah. Tapi dalam dia memang cantik lagi, tak perlu ganti compressor. Okay lah, untuk Viva ni kita dah settle. Compressor kita repair balik, kita pressure test. Okey, untuk bahagian dalam kita dah pasang balik dah siap buka. Ni tengah pasang, kemas balik lah. Hari ni kita buat aircon tapi lampu ni patah sekali. Sebab ni dah patah dah. Tak apa, kita tolong betulkan sekali. Mana boleh betulkan, kita tolong betulkan. Okey dah settle. Ni cara DIY otomotif, jaga kereta, jaga selamat.